Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di YouTube channel Masak Apa Bosku. Dah ada idea nak masak apa untuk family minggu ni? Kalau belum, boleh cuba resepi yang bakal saya kongsikan kali ni, iaitu resepi ayam limau nipis. Rasa masam, manis dan sedikit umami masakan ayam limau nipis ni mesti akan membangkitkan lagi selera, terutama anak-anak di rumah. Dan yang penting lagi, resepi masakan ni tak renyah dan tak menggunakan banyak bahan. Main campak-campak je dah siap. Baiklah, tanpa berlengah lagi, jom kita start memasak. Baiklah, mula-mula sediakan 1 kilogram ayam yang telah dipotong kecil. Masukkan bersamanya 1 sudu besar sos tiram, 2 hingga 3 ulas bawang putih yang telah ditumbuk lumat, dan serbuk lada hitam atau serbuk lada sulah secukup rasa. Gaul rata dan perapkan sebentar selama 20 minit. Kemudian, masukkan 2 sudu besar tepung beras atau tepung jagung, setengah sudu besar tepung gandum dan setengah sudu kecil serbuk soda bikarbonat. Gaulkan kesemua bahan sehingga serata. Seterusnya, panaskan sedikit minyak untuk menggoreng. Bila minyak dah panas, masukkan ayam yang telah disaluti tepung tadi. Gorengkan sehingga ayam bertukar warna perang keemasan dan tekstur luar ayam menjadi garing. Bila ayam dah bertukar warna perang keemasan, angkat dan tapiskan, kemudian ketepikan sebentar. Sekarang kita akan buat sos limau nipisnya pula. Masukkan ke dalam kuali secawan jus limau nipis, garam secukup rasa, gula secukup rasa dan sedikit irisan kulit luar limau nipis. Kulit yang warna hijau tu ya. Masakkan sehingga mendidih. Bila air dah mendidih, masukkan 1 sudu kecil tepung jagung yang telah dicampurkan dengan sedikit air. Gaul rata dan masakkan sehingga sos memekat. Bila sos dah pekat, masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Gaulkan sehingga sos menyaluti ayam goreng dengan serata. Akhir sekali, taburkan sedikit biji bijan ke atas ayam limau nipis kita, kemudian gaulkan serata sebelum kita hidangkan. Ayam limau nipis sedia untuk dihidangkan. Makan ayam limau nipis ni saja dengan nasi panas dan ulam daun salad pun dah cukup dah. Sangat-sangat membangkitkan selera. Mudah je bukan? Semoga perkongsian video resepi pada kali ini dapat memberikan manfaat kepada semua. Untuk sebarang pertanyaan atau cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk tekan butang like, subscribe dan share agar lebih ramai lagi yang mendapat manfaat daripada video yang telah dikongsikan. Ampun maaf jika tersalah kata atau terkasar bahasa. Jumpa lagi di video akan datang. Don't forget to subscribe.